Tofu masak minyak bawang yang nampak biasa. Tapi bukan biasa-biasa. Cincangkan bawang putih dan bawang kecil dan cili api. Ini tofu keras. Potongkan dengan saiz ini dan kita buat tofu goreng. Pernah tak rasa tofu yang berbau kacang mentah dan hangit? Berikutlah teknik kering. Tofu terdiri daripada protein dan kandungan air. Gunakan air garam. Masukkan bawang putih. Rendam je tofu. Disebabkan oleh tekanan osmosis, masin dan rasa bawang putih akan meresap dalam tofu. Manakala bau hangit kacang soya yang kurang padat dalam tofu akan keluar bersama airnya. Simpan peti sejuk setengah jam. Dan lepas setengah jam. Keringkan supaya nanti goreng tak letut. Golden brown. Dan kita buat minyak bawang ekspres. Minyak dan daun bawang, kicap lemak manis, final touch dan inilah bunyinya. Oh, wanginya bau garlic. Terima kasih dan resepi hebat seterusnya Akan bersambung.